Seluruh negara digempakan dengan berita kejayaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) merampas dana politik haram sebanyak 170 juta wang tunai dan 7 juta lagi dalam bentuk jongkong emas. Pada 23 Februari baru-baru ini, SPRM telah dilaporkan menyiasat 4 orang suspek, termasuklah seorang bekas pegawai politik yang pernah berkhidmat di bawah Perdana Menteri ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri. Semasa berita ini mula tersebar, banyak hantaran di media sosial melaporkan sejumlah 150 juta ringgit dirampas hasil penggeledahan dari beberapa safe house. Safe house bermaksud lokasi rahsia untuk menyembunyikan sesuatu aset bernilai seperti individu penting, wang tunai, senjata api atau dadah berbahaya dari dikesan oleh pihak berkuasa. Apa yang melucukan adalah sehari sebelum berita ini secara tiba-tiba menjadi viral, Ismail Sabri dilaporkan pengsan di rumahnya dan dikejarkan ke hospital untuk rawatan perubatan. Mungkin bekas Perdana Menteri itu mengalami tekanan stres yang amat kronik sehingga terjatuh tidak sedarkan diri kerana berasa takut dengan siasatan kes ini. Dalam satu kenyataan rasmi, SPRM menjelaskan pada mulanya beberapa orang pegawai mereka telah mengunjungi Ismail Sabri di hospital bagi membantu siasatan kes pengubahan wang haram tersebut. Beberapa hari kemudian, sejurus selepas Datuk Seri Ismail Sabri dibenarkan keluar dari hospital, SPRM mengeluarkan satu lagi kenyataan media memaklumkan beliau bukan lagi saksi tetapi akan dipanggil semula ke ibu pejabat SPRM sebagai suspek pula. Temu janji asal yang sepatutnya diadakan pada hari Rabu 5 Mac ditunda pula ke tarikh baru iaitu pada 7 Mac hari Jumaat untuk Ismail Sabri hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Walaupun kes ini melibatkan pemimpin UMNO, tapi perlu diingatkan bahawa Ismail Sabri bukanlah PM pilihan rakyat kerana beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Bidan Terjun ketika politik negara masih huru-hara akibat langkah Sheraton yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tahun 2020. Ustaz Hadi Awang sendiri pernah berkata Ismail Sabri adalah sebahagian daripada Perikatan Nasional, bukannya Barisan Nasional. Apakah maksud tersirat daripada kata-kata yang keluar dari mulut Presiden PAS itu? Adakah PAS mempunyai kaitan dan saham dalam operasi politik kotor ini yang melibatkan kes Datuk Seri Ismail Sabri? Menjawab pada persoalan itu adalah tidak mustahil kerana PAS sememangnya terkenal dengan aktiviti merasuah pengundi semasa kempen PRU 15 menggunakan banyak wang. Tidak pernah dalam sejarah politik negara, Parti Islam PAS mempunyai biaya kewangan semewah itu kecuali pada kempen pilihan raya umum ke-15. Dari mana sumber wang ini datang? Satu bukti jelas, PAS mengamalkan politik rasuah apabila kerusi Parlimen Kuala Terengganu telah dikosongkan atas perintah mahkamah dan diadakan pilihan raya semula apabila pihak Barisan Nasional berjaya membongkarkan banyak bukti video para pengundi dibayar dengan ratusan ringgit wang tunai untuk memenangkan Perikatan Nasional. Parti Islam PAS juga pernah menobatkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri pilihan terbaik mentadbir negara sejurus selepas Muhyiddin Yassin ditumbangkan di Parlimen pada 16 Ogos tahun 2021. Walaupun kes ini masih dalam proses siasatan SPRM dan tiada lagi seorang suspek pun diheret ke mahkamah, tetapi ia tidak dapat menghalang ramai aktivis politik membuat spekulasi tentang motif di sebalik timbunan wang haram sebanyak 177 juta itu. Ada pandangan di media sosial membuat spekulasi mengatakan dana wang tunai sebanyak 177 juta itu adalah hasil daripada aktiviti pengubahan wang haram dari projek publicity sempena kempen Keluarga Malaysia semasa Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Apakah tujuan sebenar wang sebanyak ratusan juta ini disembunyikan adalah tidak diketahui, tetapi berkemungkinan besar digunakan bagi tujuan membeli sokongan ahli-ahli parlimen menyokong pihak lain selepas keputusan PRU 15 diumumkan.
Secara logiknya, mengapa dana haram politik sebanyak ini mengambil masa selama bertahun-tahun untuk dikesan SPRM adalah tidak lain dan tidak bukan kerana Akta Anti Lompat Parti telah menggagalkan cubaan pihak terbabit membeli sejumlah ahli parlimen berpaling tanah dari menyokong Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dan kerana itulah wang 177 juta ini terperam begitu lama sekali kerana tujuan penggunaannya tidak tercapai apabila Anwar Ibrahim ditambal menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Walau bagaimanapun, kita sama-sama nantikan hasil siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Siapakah watak-watak yang terlibat sama dengan kegiatan politik kotor ini yang boleh menggugat kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi Malaysia? Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel ini untuk lebih banyak video ulasan politik semasa tanah air.